atau emas? Mana satu yang lebih sesuai? Kalau ada RM5,000 hari ni, nak letak dalam Bitcoin atau nak tukar jadi emas macam ni? Ramai orang tanya saya soalan macam ni. Jawapan dia bergantung pada tujuan. Contoh paling terkenal adalah Bitcoin. Bitcoin ni aset digital. Tak boleh dipegang. Harga dia boleh naik sangat tinggi, tapi boleh juga jatuh sangat dalam. Dalam masa singkat je boleh untung besar. Dalam masa singkat juga boleh rugi besar. Sesuai untuk orang yang faham risiko, ada duit lebihan dan tahan mental bila harga turun mendadak. Emas pula aset fizikal. Contohnya simpanan melalui public gold macam ni. Emas bukan untuk jadi kaya cepat. Emas untuk lindungi nilai duit. Bila inflasi naik, bila mata wang susut, emas biasanya kekal bernilai dalam jangka panjang. Ia lebih stabil berbanding kripto. Kalau maksud terjamin tu adalah mengurangkan risiko dan lebih terstabil, emas lebih selamat. Kalau maksud terjamin bagi anda adalah peluang jadi kaya cepat, Bitcoin ada potensi, tapi risikonya tinggi. Strategi kewangan yang matang bukan pilih satu. Ada orang simpan emas sebagai asas perlindungan. Guna lebihan duit untuk aset berisiko tinggi macam kripto. Yang penting jangan guna duit makan, duit komitmen atau duit kecemasan untuk spekulasi. Semoga pendapat saya ini diraikan. Mungkin ada pandangan berbeza. Sila kongsikan. Emas, pasport kekayaan kita semua.